Jenayah dalam talian. Saya ingat dalam beberapa minggu yang lepas saya ada keluar di Esro Awani juga berkenaan dengan jenayah dalam talian. So kenapa jenayah dalam talian ni membimbangkan kita lah. Kalau kita tengok, yang pertama kita tengok daripada jumlah kes yang dilaporkan. Kemudian kita juga tengok dari segi jumlah kerugian. Kalau kita tengok jumlah kes ini, kalau kita tengok daripada 5 tahun kebelakangan ini, pada tahun lepas, saya tengok 2 tahun yang lepas lah, 2024 dengan 2025. Pada 2024, kes yang dilaporkan jenayah dalam talian ni dalam 35,000 lebih. Kemudian dalam 2025 melonjak sehingga 66,000, satu peningkatan yang cukup besar. Bila kita tengok pula jumlah kerugian ni saya suka menarik kepada 5 tahun yang dahulu. 5 tahun dahulu kerugian yang dicatatkan lebih kurang dalam 700 juta, 699 lebih macam tu. Kemudian pada tahun lepas 2025 jumlah kerugian ni hampir mencecah 3 bilion. So tengok dia punya peningkatan. So peningkatan kes yang tinggi. Dan kalau kita tengok kenapa dia impact dia ni, pasal dia ni impact kepada ekonomi. Mereka-mereka yang ditipu ni atau dalam scam ni, dalam talian ni melibatkan individu. Individu dan demografi dia, kalau tengok peringkat tu daripada peringkat pelajar sampai ke usia pesara, kemudian yang warga tua sampai umur 75 tahun pun ada kena. Peningkatan ni semakin meningkat, teknologi yang digunakan semakin canggih, dan saya tidak dapat nafikan bahawa kita pun perlu meningkatkan kecekapan untuk menangani perkara ini daripada semasa ke semasa. So kesan dia sangat tinggi, kesan kepada kewangan 3 bilion, kesan kepada sosial tadi, demografi mereka yang menjadi mangsa, dan sosial. Yang sosial ni nanti saya akan ulas mungkin dari segi mule account. Baik Datuk, kalau kita cakap tentang kes